guys, kalau ada kat rumah sendiri puas hati ni guys. So situ barbecue, meja ada. Oh, ada sikit tempat kelak pakai dessert area. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Okay guys, welcome to Rizal Sodi channel. So hari ni saya berada kat luar bersama-sama dengan tim. Kita orang nak tengok tempat pusat event untuk catering kita orang. So saya berada di salah satu tempat yang tak payah saya mention dah guys. Ini privacy sikit. So, kita tengok venue. Oh, macam dah ada kenopi dah standby. Jom. Hah? Ush. Apa sih? Belah ni. Oh, turunnya. Okey. Apa? Apa turun ni? Sebab kalau barbecue mau tempat yang open sikit. Situ Sadar. Kan? Benar. Oh, apa ya? Ni. Siap ke? Di belakangnya. Oh, kacak tempat dia. Okey. Oh, ya ke? Oh, tidak. Bahaya je ah. Mancal. Okey. Siap, kita orang layout meja kita orang duk. Pasal kita nak macam ni, lekat kenopi yang naik. Siap meja pakai dak gas semua lah. Nah. Ya, meja pakai dak gas semua nak. Boleh je. Gas berjalan dua. So VIP lah VIP lila. Okey. Siap, aku rasa barbecue cun lah. Yang tu tempat barbecue. Tu kawasan tu sidangnya pula baru tu rasanya. Aku takut tempat tu kelanya meja. Jadi senang pakai sidangnya untuk ngambil barang barbecue pula apa. Okay guys. Diorang masih lagi naikkan kenopi. So sekarang kita tengah layout dulu sebelum kita nak locatekan kita punya location guys. Ni guys, kalau ada kat rumah sendiri puas hati ni guys. Pusat. Diorang masih letak setting kenopi. Kita tengok macam mana layout dia. Apa nama tu? Meja mau tahu macam ni saya set up meja. Nunggu ada untuk dulu. Adanya pun list terah untuk tadi. Teriko. Mak turun dulu. Mak turun semua dulu kat tengah-tengah ni. Sok juga tempat ni guys. Sebab dia kat belakang. So ada toilet juga dekat sini. Okay. Oh, ni ada toilet.
perempuan dan lelaki guys. Okey. Kat belakang dia. Kuat angin. Oh, ada sikit tempat kelak pakai dessert area. Sarah, engkau jap di penghujung kelak tempatnya. Jangan macam ni, nak makan space. Tu. Tu tarik ke situ. Sik. Berapa gig dish semua wan? 1 2 3 4 5 6 7. 3 yang pakai 2 yang pakai Okey. Sinung kelak barbecue ah. Store lah tepi ah. Okey. Sampai ke area ni guys. So sekarang diorang tengah set up agak sikit bukan cakap kabut lah, sebab tadi outsider punya kanopi diorang tengah set up. Jadi ada lagi caterer lain yang bawa dessert, nak set up meja untuk dessert area diorang. So diorang pun cuba apa yang terbaik lah guys, sebab masih lagi messy tempat. Apa kita slow tengok macam mana. So situ barbecue, meja dah laksa apa indah nak? Oh, laksa. Pasang je dulu, saya clear depannya. Kau limpah itu kan? Wawan tangan menu ni lo. Menunya. Dessertnya sekali situ lah dessert area nya. Paizen ada 3. Ini kan ojak dengan Ujung nun. Ambil tolok setting. Tok saya dah pakai ke? 1 2 3 4 5. umai 1 2 3 sup nasi ayam filet bihun. Sup sini tu hang. Ya, ambil stol ujung ada. Ujungnya Oh. Nak dia ada pen saya. station tau. Yang penting extension wire ya. Sudah atau Setiap hari bergelut, semangat berjuang hidup perlu diteruskan, yakin percaya kelak hidup penuh. So store kita dah set up guys. So yang ni daripada makan dessert punya dessert, dong ada 10 jenis dessert macam tu lah. So esok hari kita akan tengok macam mana dia punya dessert. So di sini ada appetizer, so main course, appetizer, soup, main course. So di kira. Apa nama tu? Kan nasi ada appetizer. Tarik situ sikit lah sebab bukan pinggannya. Tarik nun sebendi tolak situ lagi. Sebendi stok. Tok nak kah plate tok kalih kan? Ke hujungnya. Sebabnya si makin meja ya. Okey. 6. So guys, kita dah set up di poolside punya event untuk esok. Alamak, kaki ni sakit guys. So sekarang kita balik ke hotel, set up apa yang penting. So pagi esok tim-tim akan bawa semua barang-barang untuk camping. So mana yang dah like dan subscribe di Zazway channel, tolong
like dan subscribe. Jumpa lagi di next vlog guys. Semoga kita akan usaha dimudahkan rezeki selalu. Bye.